Sudah dipukat, baum di lembah, sayangnya kalah, terlepas jala. Madah diungkap, saya persembah. Dengan bismillah, kita bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam memartabatkan budaya membaca. Bersis kata mutiara, tak kenal, aku tak cinta. Dengan itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Muhammad Rasyidi Akib Rustam, merupakan salah seorang pelajar tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut. Kod sekolah saya ialah CEE 2032. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku berjudul Perang Dunia Kedua, ditulis oleh Adam Lenin dan diterbitkan oleh The Patriots. Buku setebal 467 muka surat ini mengandungi 36 bab yang menceritakan secara terperinci peristiwa sebelum perang, sepanjang perang serta kesannya kepada dunia. Apa itu Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua ialah sebuah perang yang paling besar dalam sejarah peperangan yang berlaku pada tahun 1939 hingga 1945. Seawal bab pertama, penulis memperkenalkan kita kepada kronologi ringkas sebelum Perang Dunia. Bab ini memberi gambaran bagaimana suasana politik dan ketenteraan ketika itu semakin tegang sehingga akhirnya membawa kepada tercetusnya Perang Dunia Kedua. Seterusnya, bab-bab dalam buku ini menghuraikan pertempuran penting yang berlaku sepanjang peperangan. Antaranya ialah pertempuran di Midway yang menjadi titik perubahan di Lautan Pasifik apabila tentera Amerika berjaya menewaskan Jepun. Penulis juga mengupas kisah Rommel atau digelar Desert Force yang mengetuai serangan Jerman di Mesir dalam usaha menguasai Afrika Utara. Selain itu, turut disentuh ialah pertempuran Stalingrad di Soviet Union yang dianggap antara pertempuran yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Buku ini juga memperkenalkan tokoh-tokoh utama perang seperti Adolf Hitler, Benito Mussolini dan Joseph Stalin. Penulis berjaya menampilkan tokoh ini bukan sekadar sebagai pemimpin, tetapi juga manusia biasa yang membuat keputusan penting yang akhirnya mengubah perjalanan dunia. Walaupun tebal dengan 467 muka surat, gaya bahasa Adam Lenin sangat mudah difahami. Setiap bab ditulis seolah-olah kita dibawa sendiri ke medan perang, menyaksikan strategi tentera serta merasai ketegangan pertempuran. Inilah yang menjadikan buku ini menarik untuk dibaca, terutama bagi peminat sejarah seperti saya. Daripada buku ini, kita belajar bahawa peperangan hanya membawa penderitaan, jutaan manusia terkorban, bandar-bandar musnah dan ekonomi dunia lumpuh. Namun, dalam masa yang sama, ia juga memberi pengajaran tentang kepentingan kerjasama, kepimpinan dan keberanian. Secara peribadi, saya memilih buku ini kerana minat saya terhadap sejarah, khususnya sejarah peperangan. Membaca 36 bab dalam buku ini bukan sahaja menambah pengetahuan, tetapi juga membantu saya memahami bagaimana dunia kita hari ini dibentuk oleh peristiwa masa lalu. Kesimpulannya, Perang Dunia Kedua karya Adam Lenin ini bukan sahaja sebuah catatan sejarah, tetapi sebuah karya yang syarat dengan pengajaran tentang erti keamanan. Saya amat menggalak rakan-rakan semua membaca buku ini kerana ia benar-benar membuka minda. Sekian sahaja bicara buku saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.